Assalamualaikum guys. Dah lama tak jenguk pokok limau kat bahagian sini. Tiba-tiba dia lengkuas pula satu. Bukan lengkuas, sorry. Halia. Tak apa, biarkan. Ini dah kena makan. Ulat memang suka. Dulu saya pernah tanam masa rumah sewa lama, tapi macam ni lah keadaannya. Lepas tu tak membesar macam ni. Saya rasa first time ni saya pokok limau saya membesar tinggi macam ni. Yang ni limau purut ni. Saya dah pernah makan. Lepas tu saya kesakkan lah ni sebab dia nak besar ni. Dia makin nak besar ni. Nanti kalau dia besar-besar lagi saya akan tukar lah pasu. Tapi buat masa ni biar dulu. Ke sebab kamu busy hari ni. Okey, ini saja. Ini saya tak tahu pokok apa. Tapi entahlah. Kalau nak dibiarkan memang tak tahu. Baik cabut je. Okey.